Isu ladang ternakan babi di Selangor bukan sahaja mencetuskan kemarahan penduduk tetapi juga mengundang kemurkaan Sultan Selangor. Isu ini sebenarnya telah berlarutan sejak beberapa tahun lalu. Penduduk sekitar Tanjung Sepat dan Sepang sudah lebih sedekat mengadu bau busuk dan pencemaran sungai yang sekaligus menjejaskan kesihatan. Ladang-ladang ini beroperasi berhampiran kawasan perumahan, majoritinya masyarakat Melayu Islam. Sebahagiannya dilakukan mempunyai lesen, namun ada juga yang didakwa beroperasi secara haram. Situasi memuncak apabila Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah menyuarakan kekecewaan dan kemurkaan baginda terhadap kegagalan menyelesaikan isu yang telah berlarutan lebih sedekat. Baginda menegaskan ladang ternakan babi di Tanjung Sepat tidak boleh diteruskan dan perlu ditutup secara berperingkat. Kita ini disambut pelbagai reaksi dengan ada yang menyokong penuh penutupan ladang terbabit dan mempersoalkan kelewatan tindakan kerajaan negeri. Kerajaan negeri Selangor bagaimanapun tampil menjelaskan pendirian mereka susulan titah Sultan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menegaskan kerajaan negeri menjunjung titah Sultan dan dari awalnya tidak merancang membesarkan ladang babi di Tanjung Sepat. Sebaliknya, pemindahan ke kawasan khas di Bukit Taga akan dipercepatkan dengan kawalan alam sekitar yang lebih ketat dan jauh dari penempatan penduduk. Konflik berterusan apabila 23 NGO Melayu Islam menyerahkan satu memorandum rasmi kepada kerajaan negeri Selangor menuntut tindakan lebih tegas terhadap ladang ternakan babi yang didakwa mencemar alam sekitar dan menyinggung sensitiviti umat Islam. Kini tumpuan rakyat tertumpu pada satu persoalan. Adakah isu lama ini akhirnya akan benar-benar diselesaikan?